Saya suka apabila keadaan kita sekarang ini yang mana setiap daripada parti politik yang dominan sekarang ini di Malaysia, kita ada beberapa fraction lah, kita ada beberapa kumpulan pecahan-pecahan yang ada. Kita boleh katakan kebanyakan parti-parti yang ada ni, yang senior-senior ni kebanyakannya dah memerintah dah. Kecuali yang baru-baru muncul lah. Kebanyakannya dah memerintah. Jadi kenapa saya suka? Kerana apabila parti-parti politik ini merasai pemerintahan, barulah mereka rasa apa yang mereka laungkan dulu sebagai satu tuntutan bukanlah begitu mudah untuk dilaksanakan dalam sekelip mata. Contohnya dulu kita banyak menyebutkan tentang nak laksanakan, umpamanya lah, nak laksanakan hudud, nak laksanakan qisas. Kita tahu ia adalah satu tuntutan. Tidak ada sesiapa yang berani untuk menafikan ia adalah salah satu daripada hukum Islam yang dituntut untuk kita laksanakan. Tetapi kaedah pelaksanaan itu bukanlah semudah untuk kita sebut, kita nak buat hari ini, maka esok kita boleh laksanakan. Memerlukan kepada perancangan, memerlukan kepada kajian yang begitu teratur, memerlukan kepada reform terhadap sistem mahkamah syariahnya. Sekarang ada pertindanan di antara mahkamah sivil dan mahkamah syariah, terutamanya dari sudut jenayah syariah umpamanya. Kalau kita nak kata mahkamah syariah yang boleh dengar, bagaimana pula kalau pelaku jenayah yang terlibat itu bukan Islam?